Sanad merupakan rantaian ataupun dipanggil nasab bagi sesuatu ilmu dan kitab. Maka apabila sesuatu ilmu dan kitab itu dipelajari secara bersanad, maka barakah dan keberkatannya itu akan lebih. Kerana kita akan mempunyai sandaran dan susur galur bukan sahaja secara ilmiah tetapi juga insya-Allah secara rohaniyah. Ini merupakan kitab yang pertama yang telah diterjemahkan oleh saya daripada kitab-kitab yang saya pelajari daripada para masyayikh berkenaan dengan selawat ataupun yang dikenali sebagai Al-Arba'in Al-Uqlishiyah ataupun Anwarul Athar Al-Mukhtasah bi Fadli Salati 'ala Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam secara bersanad. Insya-Allah moga-moga kita berpeluang untuk mengadakan pengajian. Insya-Allah moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk dapatkan kitab ini daripada pihak Galeri Ilmu dan jangan lupa juga untuk pergi ke PABKL 2026 dan pergilah ke Reruai Galeri Ilmu.